Dan maksudnya jawapannya ialah kita akan terus ketinggalan lah. Jadi yang ini yang saya dan beberapa ahli parlimen yang lain kena terus tumpulah bahawa peningkatan daripada 576 jam kepada 608 jam, tambahan hanya sebanyak 32 jam sahaja, itu langsung tidak akan memperbaiki keadaan. Dan maknanya kalau ini berterusan, maka kita akan terus ketinggalan lah berbanding dengan, bukan saja dengan negara-negara macam Singapura, Jepun, Finland, negara-negara yang teratas tu. Kita paling bimbang kalau 10 tahun lagi Kemboja, Myanmar lagi depan daripada kita. Kita dah memang di belakang Vietnam sekarang. Sebab tu tak boleh sebut Vietnam lah. Saya tak letak pun Vietnam kat situ. Tak payah dah, memang kita dah ke belakang. Sekarang ni kita tengah berlari ni supaya kita tak kena potong dengan Kemboja dengan Myanmar. Filipina tu setelah gaya memang kena potong lah kita kan. Jadi kalau beginilah dan tempoh yang diambil untuk menyiapkan KP 2027 tu, saya ingat sampai 2-3-4 tahun tau. Daripada tahun 2023 lagi. Fadlina duk bercakap pasal tunggu tahun 2027. Tunggu tahun 2027 kan. So kalau dalam tempoh 4 tahun nak siapkan sesuatu tapi dia punya pertambahan tu sangat incremental kerana tidak berani untuk jadi radikal. Bila kita suruh jadi radikal, dia kata reformasi ni kena secara perlahan-lahan. Yang ini saya tak rasa akan ada orang bangkang. Kalau nak naikkan tempoh pembelajaran STEM sampai 800 jam ke 750 jam ke kan, saya tak rasa akan ada orang bangkang. Saya tak rasa UMNO akan bangkang. Jadi saya tak tahu kod mana yang dia tak berani jadi radikal itu sampai kita terus memanjangkan masalah ini yang ada kesan besar kepada ibu bapa. Sebab sukatan mata pelajaran kita nak tingkatkan. Kita nak suruh murid-murid kita ni boleh ada kemahiran berfikir aras tinggi. Kita nak suruh dia boleh menyelesaikan masalah matematik, sains ini sama macam pelajar di Singapura, di negara-negara lain. Tapi bab tempoh masa kita mengajar dia tu, kita tak nak naikkan. Akhirnya yang pening kepala ibu bapa lah. Sebab bila murid, anak bawa balik, kadang-kadang mak ayah dia pun garu kepala. Sebab bila tak cukup waktu pembelajaran di sekolah untuk beri peluang kepada guru-guru tumpu ajar betul-betul, maka akhirnya murid-murid bawa balik ke rumah, dia akan perlukan bantuan daripada ibu bapa. Kan? Jadi kecualilah kita lebih berani dan lebih drastik daripada 608 jam sekarang ini, iaitu pertambahan 32 jam untuk tempoh 6 tahun tau. Maksudnya itu lebih kurang 6 jam setahun je. Maksudnya setengah jam sebulan. Betul tak kira? 6 jam setahun, 12 bulan. Kan? Sama dengan antara negara-negara di Asia Tenggara lah. Dan salah satu penemuan yang kita pernah kupas sebelum ini ialah Malaysia dari segi jumlah waktu pembelajaran untuk mata pelajaran STEM adalah tercorot. Kita lebih teruk daripada Vietnam, daripada Myanmar, daripada Filipina semualah. Kita hanya ada 576 jam. Sedangkan negara-negara lain macam Kemboja, bayangkan kita kalah dengan Kemboja tau. Myanmar, Filipina semua ni dia lebih kurang 1000 jam. Jadi kita tanya satu, kenapa Malaysia tercorot dalam perkara ini. Kemudian saya nak tahu jugalah apa langkah jangka panjang, sederhana dan juga pendek untuk kita menyelesaikan masalah ini supaya kita boleh anjakkan daripada 576 adalah panjang lah aku nak baca kan. Kalau secara sila rumuskan. Secara ringkasnya ialah kalau dulu sebelum MBM MBI
3.5 jam seminggu. Kemudian disebabkan MBI dia pendekkan kepada 3 jam dari 3 jam setengah, dan menjelang 2027 dia akan dinaikkan semula 3 jam setengah. Okey, jadi Oleh itu kau pun tak faham. Alan lah, tapi tersasar lah kan. Kita tanya, kita sekarang ni dalam liga tercorot 576 jam berbanding dengan 1000 jam negara-negara lain di rantau ini. Jadi kita nak tahu macam mana nak bawa ni daripada 576 kepada 1000 jam. Dia pun cerita mak nenek lah. Cerita mak nenek dulu 3.5 jam, lepas tu turun 3 jam. Tapi sekarang ini kita akan naikkan balik kepada yang dulu 3.5 jam. Hooray. Hooray. Bagus kan? Itu. Tapi yang lawaknya itu akan bersamaan dengan pertambahan 32 jam. Okey ya. Pertambahan 32 jam itu akan membawa kepada 608 jam. Serupa tak payah. Jauh lagi ni, 608 jam kepada 1000 jam. Maksudnya dia susah payah. Dan saya ingat Fadlina dulu ni dalam kabinet dulu, setiap kali kalau saya tanya ke orang lain tanya pasal isu pendidikan, dia kata tunggu dulu, kita akan umumkan tahun 2027. Semuanya bermula 2027. Seolah-olah yang mereka usahakan selama 3-4 tahun ini, yang nak dimulakan tahun 2027 ini akan menyelesaikan segala-galanya lah. Jadi kita tunggu ni 2027. Mari-mari, ya Allah, sebenarnya hanya naik daripada 576 jam kepada 608 jam yang langsung tidak